Assalamualaikum, selamat malam. Okey, untuk video kali ni, Bampin akan share macam mana, kenapa Bampin share setup GU dengan NU. But before that, Bampin memang betul-betul sorry. Bampin memang bila buat analisis tu, memang totally based on higher time frame punya structure, SNR higher time frame, and then confirmation pun dah complete. So tadi semua dah complete. So Bampin akan explain kenapa. Okay, kita start dengan GU. Okay, GU. Okay, kalau korang tengok weekly sekarang ni, weekly tengah break. Okay, so bila dia break, dekat sini kita punya bumbung. Okay, tak apa, kita biar dulu. Yang ni, okay. So sekarang ni kita nak cari dekat mana dia punya bumbung. Bumbung dia dekat sini. Okay. Dalam masa sama, daily ada breakout buy dekat sini. Betul. Daily ada breakout buy. So, bila breakout buy, dekat sini pun kita boleh zone. Okay. Tapi, korang kena ingat, yang ni weekly, yang ni daily, yang bawah ni. Okay. So, bila weekly atas, kita tengok dekat H4. H4 memang confirmation untuk turun semua dah ada. Dekat sini pun dia dah break banyak kali. Okay, so tadi contoh kalau let's say Bampin bagi buy dekat sini bila Bampin bagi buy dekat sini, price possible terus bocor, dia akan naik sekejap, lepas tu dia terus bocor. Lepas tu kalau korang perasan, zone yang Bampin bagi, Bampin dah tarik paling atas dah untuk korang. Maksudnya Bampin tak ambil agak-agak bawah ni tak ada. Bampin dah paling selamat dah untuk korang. Yang atas sekali. Okay. So dekat sini. So bila dia dah pull back dekat sini, let's say kalau betul lah dia nak naik, biasanya candle dia akan buat, okay, let's say dia nak break, dia akan break sini. Okay. Next candle dia akan retrace. Dia wajib kena retrace. Sebab price sebelum kalau dia nak naik, dia akan pull back dulu. Dia akan discount. Sebab apa discount? Sebab price tu dia nak collect harga-harga yang bank apa semua. Dia akan tunggu dekat sini. Okay. So, untuk case kita, kita punya market structure untuk weekly dah cukup. Confirmation kita dah ada. And then, bila price dah turun, dekat sini pun ada confirmation juga. Bila dekat sini, Bampin bagi zone atas ni, so dia tetap break. Okay, so sekarang ni apa yang Bampin expect untuk GU is dia akan main dekat atas ni, dia akan sideway, dia buat structure baru. Sebelum dia naik, dia akan turun dulu. Dia akan main dulu sini. Ataupun sebenarnya dia memang dia nak follow balik dia punya weekly punya direction. Dia akan naik ni, dia akan compress few days, then dia akan terus terjun pergi follow weekly dia. Okay, so itu reason kenapa Bampin tak bagi buy sini tadi. Kalau Bampin bagi buy sini, setup lagi high risk daripada bagi sell tadi. Okay, so memang Bampin bukan saja-saja bagi setup apa semua, tak. Bampin dah habis analisis. Alright, kita move on to NU. NU pun sama. Okay, kalau kita tengok, okay, monthly untuk NU ni sell. Okay, nampak candle ni dia break level ni. Okay, and then weekly baru nak jadi buy sini. Dia baru nak jadi buy, tapi dekat sini dah ada level bumbung weekly sini. Okay, so korang kena ingat tadi kita punya monthly sell, weekly bumbung. Alright. Okay. And then korang pergi dekat daily. Bila dekat daily, okay, dekat sini pun ada satu bumbung. Sini pun ada lagi satu bumbung. Okay, so yang atas ni dia tak sentuh. Tak sentuh. Okay. So bila dekat sini kita tengok H4. Alright. So structure confirmation, kalau korang tengok okay, sini dia dah confirm nak turun. Sini dia dah ada buat breakout lagi satu. So possible price dia akan sangkut dekat sini
and dia turun. Sebab tu Bumpin bagi level sini tadi. Okay. So, sama juga kenapa Bumpin tak bagi buy tadi. Kalau korang tengok tadi, structure buy ni dia tak siap lagi. So, dia tengah structure sell. So, kalau Bumpin nak terus bagi buy dekat sini, dia akan jadi terlampau high risk. Okay, untuk NU. Alright. So, macam mana yang Bumpin maksudkan bila dia dah buat, contoh dia breakout sini. Lepas tu, sampai dekat bawah ni, dia buat breakout baru. Lepas tu, dia terus terjun. Okay, ada contoh. Contoh dia dekat EJ hari ni. Okay, EJ EJ kalau korang tengok lagi lah. Weekly dia nak buy. Korang tengok Weekly dia, level yang belah tepi ni, dia dah breakout belah sini. So, dia market structure dia buy. And then, bila pergi dekat daily, okay. Bila dekat daily, dia tengah nak retrace. Okay, dia retrace. Tak ada apa lagi. So, kalau weekly, possible dia akan pergi sini. And then, ataupun area sini. Okay, area sini. Okay. Kita tengok bumbung pula. Kalau kita tengok bumbung, okay, contoh, kita ambil area sini kan. Okay. Okay. Dekat sini ada. And then, bila kita tengok dekat H4, H4 pun dah bagi sell. Kan? So, bila H4 bagi sell, okay, let's say kita precise sama lah setup dengan yang kita punya tadi. Dia dah breakout dekat atas ni. Lepas tu dekat bawah ni, dia breakout lagi sekali. Dia breakout sini, then dia retrace. Tapi yang ni, untuk pair EJ ni, setup ni jadi. Maksudnya dia betul jadi sell. Yang NU dengan GU tadi, dia memang patut jadi sell. Kalau let's say dia pecah. Maksud dia pecah biasanya sebab dia nak collect price atas sikit, and then dia akan terjun semula. Percaya cakap Bumpin, dia akan turun semula sebelum dia naik. Bila dia turun dekat level bawah tu semula, nanti Bumpin akan bagi re-entry, kita akan cari balik buy untuk recover balik pair ni, NU dengan GU. Okay. So, kalau korang ada apa-apa soalan, boleh terus PM Bumpin. And then, Bumpin minta maaf lagi sekali. Bukannya Bumpin saja-saja bagi setup. Semua ada reason. And Bumpin dah cuba untuk naikkan zone, untuk selamatkan risk korang apa semua. Tapi, market tetap nak pusing juga. Okay. So, insyaAllah Bumpin akan try untuk recovery balik untuk korang. Alright. So, anything nanti update je Bumpin. Okay. Thank you guys. Assalamualaikum.